Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam 18 Ramadan. Kita terus kita sambung lagi berkenaan dengan fik darah wanita. Kita terus kepada contoh yang kelima. Masih lagi dalam syarat haid, iaitu cukup 24 jam. Okey, berdasarkan contoh yang kelima ini, pada 1 Ramadan keluar darah selama 12 jam, bermula 1 pagi hingga 1 petang. Maka pada 1 Ramadan itu tidak dapatlah dia berpuasa, kerana ketika waktu subuh darah masih lagi keluar. Dan apabila darah berhenti pada pukul 1 petang, setelah dicek dengan kapas tak ada darah, maka darah itu, kerana baru saja 12 jam, maka ia bukanlah darah haid lagi, kerana belum cukup syarat 24 jam. Jadi darah yang keluar selama 12 jam itu adalah darah istihadah. Maka bolehlah dia untuk terus solat zuhur apabila masuk waktu zuhur, dan solat yang seterusnya lah. Dan tidak perlu dia mandi wajib, kerana darah yang keluar adalah istihadah. Boleh saja dia terus solat tanpa mandi wajib. Dan oleh kerana darah telah berhenti pada siang hari, maka sunatlah dia untuk imsak pada hari itu. Dan suci seterusnya daripada 2 Ramadan sampailah 13 Ramadan, selama 12 hari suci, tidak ada keluar darah, maka bolehlah dia berpuasa dan juga solat seperti biasa, kerana tak ada darah keluar. Tetapi pada 14 Ramadan, pada pukul 1 pagi, keluar semula darah, tidak berhenti selama 12 jam, maka pada 14 Ramadan itu tidak bolehlah dia berpuasa, kerana apabila masuk waktu subuh masih lagi keluar darah, dan tidak bolehlah juga dia solat subuh lah. Apabila darah berhenti pada pukul 1 petang, maka cukuplah syarat haid, iaitu 24 jam. Maka hendaklah dia mandi wajib, dan barulah dia boleh solat zuhur selepas 1 petang. Selepas sudah suci, dia perlu mandi wajib dulu, barulah dia boleh solat zuhur. Oleh kerana darah berhenti pada siang hari, maka sunat untuk dia imsak. Jadi di dalam kes ini, dia dihukum haid sebanyak 14 hari. Maka haidnya adalah 14 hari, iaitu 1 Ramadan hinggalah 14 Ramadan. Walaupun selama 12 hari tak keluar darah, 12 hari itu tetap dihukum sebagai haid, kerana pada 14 Ramadan cukuplah darah yang telah keluar daripada 1 Ramadan hingga 14 Ramadan itu cukuplah 24 jam. Maka kesemua hari tersebut, 14 hari tersebut, dikira dihukum haid. Oleh itu, wajiblah dia qada puasa selama 14 hari. Walaupun 12 hari dia dah puasa, InsyaAllah dia dapat pahala puasa 12 hari tu. Tapi tetap dia puasanya dikira tidak sah, kerana puasa 12 hari itu adalah di dalam waktu haid. Kerana waktu haid dia adalah 14 hari, termasuk yang hari dia puasa 12 hari tu, walaupun suci ketika tu. Tak boleh, kerana darah keluar
semula pada 14 Ramadan dan cukup 24 jam jika dikira daripada 1 Ramadan itu, maka hukum haidnya 14 hari. Walau mana pun tiada solat yang perlu diqada, kerana tidak wajib solat di dalam haid. 14 hari haid sadik. Jadi walaupun dia tak solat pada waktu subuh tu, tetap dia tidak perlu qada lah, sebab tidak wajib untuk dia solat di dalam haid. Okey. Kita terus ke contoh yang seterusnya, ataupun kita masuk pada syarat yang seterusnya. Syarat bagi haid adalah sebanyak-banyak haid adalah 360 jam ataupun 15 hari 15 malam. Kita tengok pada contoh yang ke-6. 1 Ramadan hingga 10 Ramadan keluar darah berwarna hitam. Kemudian masuk hari yang ke-11, darah bertukar warna merah sampailah 20 Ramadan. Jadi macam mana pelaksanaannya? Daripada 1 hingga 15 Ramadan, hendaklah dia tidak berpuasa dan tidak solat kerana keluar darah. Oleh kerana telah cukup 15 hari 15 malam tetapi darah juga masih keluar, maka hendaklah dia semak darah yang sedang keluar itu adakah kuat ataupun lemah. Jadi kalau dalam kes ini pada 16 Ramadan, darah yang keluar adalah lemah, iaitu warna merah. Jadi bermakna darah yang keluar itu sudah pastilah istihadah. Jadi bila istihadah, wajiblah dia untuk puasa dan juga solat. Jadi tapi untuk dia solat, perlulah dia mandi wajib terlebih dahulu, kerana dia telah pun cukup syarat haidnya. Dan juga apabila dia membuat semakan, darah 10 hari yang pertama berwarna hitam itu adalah haid. Kerana menggunakan kaedah tamis itu membezakan warna darah. Darah yang kuat itu adalah haid, manakala darah yang lemah adalah istihadah. Jadi oleh kerana dia telah pun solat bermula daripada 16 Ramadan sehingga 20 Ramadan dia solat dan juga puasa, maka dia cuma perlu qada puasa 15 hari sajalah, sebab 15 hari saja dia tinggalkan puasa. Manakala solat wajib dah dia qada selama 5 hari. Kerana yang dikira haid cuma 10 hari, iaitu 10 hari pertama yang berwarna darah warna hitam itu saja yang dikira haid. Maka waktu yang dia tidak solat daripada 11 Ramadan hingga 15 Ramadan itu, 5 hari itu, hendaklah dia qada solatnya. Kerana ketika dia meninggalkan solat itu, dia menyangka dia adalah sedang haid. Tapi akhirnya setelah cukup 15 hari 15 malam darah masih keluar, maka dia menggunakan kaedah tamis, maka darah yang hitam sajalah dihukum sebagai haid. Manakala darah yang berwarna merah ataupun darah yang lemah dihukum sebagai istihadah. Baik, itu saja perkongsian untuk kali ini. Kita jumpa pada masa akan datang. Kita akhiri dengan tasbih kafarah dan selawat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ila allazina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Allahu a'lam.